Cukup lagu orang ni lagi satu ni. Kena ada orang baru ni. Ya, nak beli apa? Nak beli apa? Ya. Saya datang nak jadi kerja. Oh, memang patutlah sebab lagi seorang tak datang. Dia berhenti kerja. Boleh lah. Kerja. Tolong angkat barang-barang ni. Sini. Angkat barang. Kamu belajar dulu. Kamu ambil semua kotak-kotak sini, letak sini. Faham? Nanti letak. Di situ. Atuk nat dia. Okey, atuk nat. Okey. Asal mana? Broken pula. Okey, broken wood. Okey, duduk. Duduk jalan. Okey. Encik Ismail. Dan itu saja. Sila tanda tangan. Sila tanda tangan. Lama je tanda tangan kamu ni. Bak sini. Okey, ni betul. Masih betul ni. Okey. Kamu dilayakkan menjadi bekerja. Saya adalah bos. Saya nak pergi atas dulu. Kamu duduk situ ya. Buat kerja. Jangan lupa. Apa benda lah bising kat bawah ni. Saya nak beli barang lah. Assalamualaikum. Saya beli barang dulu. Ambil troli. Ambil air kat dalam ni. Ambil Coca-Cola. Tutup peti. Dan ambil pizza. Dan ambil daging. Susu. Itu saja mak saya beli. Jom. Ni, saya nak bayar ni. Saya letak. Okey. Cepatlah bagi. Cepat kau. Bagi. Kalau guna cash boleh ke? Okey, dah masuk. Thank you. Dah dapat barang. Yeay. Boleh buat makanan. Pekerjanya. Berapa kak? Ya. Okey. Terima kasih. Lulu. Salah. Nombor saya. Itu pergi beli dulu lah. Dan dia nak beli pulang. Papa lain. Papa dekat sini ke? Kenapa bagus baik? Oh, ni Papa Samsung. Oh, salah. Salah nak. Boleh apa je? Pisang je lah. Dah. Okey, sudah. RM8. Okey, sudah.
Terima kasih. Pergi dulu. Nak bayar gaji lah. Gaji. Ha, kamu dah bekerja keras. Nah, saya bagi gaji. Saya bagi gaji. Tidak. Cut. Okay, so itu saja video kali ini tentang apa? Tentang apa? Tentang gaji. Tentang cari kerja lah. Saya adalah Datuk Ryan. So, suara saya lah. Nak join tak live?